Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada episod podcast pada kali ini. Okey, hari ini saya teman kami akan membuat tajuk iaitu Study Smart bukan Hard. Okey. So, ramai pelajar kini yang seringkali menyalahkan waktu, tak cukup waktu, tetapi mereka sendiri adakah mereka sendiri yang tidak pandai menguruskan masa? Okey, itu soalan tu akan terjawab oleh tetamu kita pada hari ini iaitu tenaga pengajar kita di Sekolah Menengah Islam Al-Masriah iaitu Dr. Siti Zainab binti Hasing, seorang pensyarah ataupun bekas pensyarah dahulu kalanya di UNIZA iaitu Universiti Sultan Zainal Abidin, maafkan saya. Dia sekarang memilih untuk menjadi pendidik juga tetapi berbeza tempat iaitu di Sekolah Menengah Islam Al-Masriah. Okey, tanpa membuang masa kita bolehkah cikgu ataupun doktor menjawab soalan sebentar tadi? Okey. Okey, berdasarkan soalan yang awak tanya tadi, okey, untuk kita sebagai seorang pelajar kan, kita belajar, okey, bukan kita belajar secara banyak sekaligus. Okey, kita belajar, orang kata berperingkat-peringkat. Orang kata contoh hari ini bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu tu, okey, awak nak belajar. Okey, contohlah hari ni hari persekolahan kan. Kalau macam cikgu dulu zaman sekolah, lepas balik sekolah, okey cikgu rehat dulu. Cikgu tak meneruskan orang kata ulang kaji teruslah, tapi untuk waktu petang lepas balik sekolah cikgu rehat sekejap, petang sikit cikgu siapkan kerja sekolah. Okey, malamnya akan cikgu atur untuk dia cikgu ada subjek yang cikgu perlu belajar hari itulah. Contohnya satu subjek untuk satu malam untuk hari sekolah lah. Okey, kalau hari Minggu cikgu biasanya ambil buat dua subjek lah. Okey, contohnya bahasa Melayu, matematik. Okey, jadi contoh bahasa Melayu siang hari dan matematik waktu malam lah. Maksudnya cikgu bahagikan masa. Jadi masa cikgu belajar tu ada kalanya kalau di rumah cikgu buat untuk cikgu sendirilah. Masa cikgu belajar dulu, ayah cikgu dia suka beli untuk cikgu buku latihan lah. Okey, jadi selain pada tu cikgu dengan rakan-rakan di sekolah, cikgu cari rakan yang minat belajar. Okey, contohnya cikgu buat kumpulan, satu kumpulan 3 orang kan. Jadi cikgu bagi kawan-kawan cikgu baca yang mana, cikgu baca yang mana. Lepas tu kalau hari Minggu tu cikgu datang sekolah minta dengan cikgu macam buat study group kelas dekat biasanya kelas kami lah, kelas cikgu yang dulu. Jadi belajar dengan kawan-kawan. Jadi yang dibentang. Jadi cepatlah habis topik tu. Tu cara cikgu belajar lah. Okey, maksudnya orang kata bukan sekaligus. Contohnya satu hari tu kita baca sekaligus banyak topik, tak boleh buatlah macam tu. Nanti kita sendiri yang jadi terbeban lah. Maksudnya kita belajar sikit-sikit sahaja. Lama-lama sempatlah habis. Selain daripada tu juga, kalau di sekolah cikgu suka bertanya guru apa yang cikgu tak faham. Okey, prinsip cikgu, contoh kalau dalam kelas cikgu tak sempat bertanya, okey, waktu rehat tu cikgu akan pergi jumpa guru cikgu dan cikgu akan bertanya. Okey, contohlah subjek bahasa Melayu kan, apa yang cikgu tak faham tadi, cikgu akan pergi jumpa cikgu waktu rehat tu. Okey, itu untuk pelajar lah. Okey. Untuk pelajar dan masa tu cikgu sekolah menengah ataupun sekolah masa di universiti? Okey, yang tadi masa sekolah menengah lah. Bagaimana di Okey. universiti pula Okey, cikgu? kalau universiti berbeza pula cara cikgu belajar. Okey, cara cikgu belajar, okey, cikgu belajar di universiti cikgu belajar, cikgu suka pergi duduk yang orang kata tempat yang orang kata cikgu akan cari tempat-tempat macam biasanya cikgu akan pergi pustaka. Sebab pustaka tu orang kata kalau tak cukup buku bahan untuk buat assignment ataupun untuk ulang kaji tu terus di pustaka ada kan, ataupun kadang-kadang cikgu dengan kawan cikgu pergi ke perpustakaan di universiti lain. Okey, cikgu dulu Universiti Puchera Malaysia, jadi cikgu akan ajak kawan-kawan cikgu. Kawan-kawan cikgu tu semua perempuan lah. Jadi sama-sama perempuan. Okey, jadi cikgu pergi dengan kawan-kawan cikgu UKM biasa cikgu pergi dan universiti lain lagi lah. Cikgu pergi dengan kawan cikgu. Jadi usahakanlah naik bas sama-sama. Okey, lepas tu di situ kami akan pinjam lah
buku berapa lama dia bagi tempoh, lepas tu akan pulangkan kemudian. Dan kata selain daripada cikgu contohlah yang cikgu pergi universiti yang tak ada bahan di UPM lah. Jadi kalau ada UPM, cikgu guna yang tu, tapi cikgu suka menambahkan bahan. Selain daripada tu juga di universiti ni dia ada bagi macam contoh kalau kita nak pergi USI lah contohnya jauh kan. Okey, UPM ni tolong daftarkanlah untuk dia postkan bahan tu ataupun secara PDF dia postkan bahan tu. Okey, selain pada tu juga cikgu juga carilah macam tempat yang berbeza. Maksudnya dekat universiti ni dia ada latar tempat belajar cikgu dengan kawan-kawan duduk kat situ. Jadi macam tempat yang berbeza. Dia macam tak fokus pada bilik study, bilik kata kan universiti kan hostel tu saja. Tak. Maksudnya hostel tu hanya pada waktu macam malam, macam payah nak pergi, tu je. Kalau siang hari, cikgu dan kawan cikgu akan cari tempat yang kata seronok untuk belajar. Sebab universiti ni lain. Dia tak luas kan? Betul. Okey, kalau itu untuk sebagai pelajar dan sebagai pekerja pula cikgu, macam mana kita nak menguruskan masa? Okey, sebagai pekerja. Okey, semasa cikgu sambung PhD dulu, cikgu juga sebagai staff lah. Masa tu cikgu sebagai tutor kan. Cikgu PhD dan dalam masa yang sama ditawarkan sebagai tutor. Jadi cikgu bahagikan masa. Okey, waktu contoh cikgu tak ada kelas mengajar, okey, cikgu akan berada dalam kawasan fakulti lah. Dalam kawasan fakulti tempat cikgu mengajar tu cikgu akan cari. Sebab dia banyak ruang untuk yang kata untuk pelajar dan staf cari tempat tu. Macam ruang tu macam seronok lah untuk pembelajaran. Jadi cikgu cari kat situ ruang untuk masa cikgu tulis tesis masa tu dan kata untuk pembelajaran. Ada kelas juga masa tu walaupun cikgu sebagai staf tutor lah masa tu. Okey, untuk pengurusan masa, pemilihan kawan juga penting tak cikgu? Ya, betul, sangat penting sebab kita kena cari kawan yang kata kita kena tengok dan nilai kawan yang betul-betul minat nak belajar. Jangan ambil kawan yang kata macam dia tak nak belajar tapi kita ambil sebagai study group kita. Jadi akan menyukarkan kita nanti takut kita juga yang terikut-ikut samalah. Kata contoh kalau dia suka bercakap pasal hal lain, nanti kita juga terikut-ikut. Jadi carilah rakan group yang minat belajar. Okey. So, cikgu telah mengamalkan pengurusan masa yang sangat bijak. Jadi, apa yang kesan daripada itu? Apa yang berlaku dekat cikgu? Okey, hasilnya alhamdulillah lah pointer cikgu setiap semester tu alhamdulillah kata alhamdulillah lah cikgu boleh katakan alhamdulillah dapat kelas pertama secara tak langsung dapat menggembirakan ibu dan ayah dan kata dan di samping tu kalau kita degree dapat kelas pertama akan ditawarkan master dan masa master kita kelas pertama akan ditawarkan PhD. Kalau masa tu kita ada niat di pensyarah bolehlah kata kita menerima permohonan tawaran tersebutlah. Okey, faham. Apa nasihat cikgu untuk pelajar-pelajar yang masih orang cakap struggle untuk menguruskan masa mereka ni? Okey, bagi pelajar-pelajar, cikgu nasihatkan, okey, kena pandai kita sendiri, kena ada motivasi dalaman lah. Okey, motivasi dalaman kita tu, kita perlu yakin bahawa diri kita ni hebat. Okey, dan kita perlu yakin bahawa diri kita ni boleh berjaya. Kita jangan cakap, alah tak boleh lah, orang lain kan pandai. Tak boleh cakap macam tu. Kita kena yakin bahawa diri kita ni boleh berjaya. Macam orang lain juga. Malah lebih lagi berjaya. Jadi kita jangan kata tanggap diri kita ni tak pandai, diri kita ni tak boleh. Tak boleh macam tu. Maksudnya kita ni kena yakin bahawa diri kita boleh. Sebab Allah menciptakan manusia ni sama saja. Yang membezakan adalah diri kita. Usaha kita. Betul, usaha kita dan kita sendiri yang kita sendiri nak betul yang menentukan siapa diri kita. Okey, itu saja pada podcast kali ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam.